Hari ni pokok ni selamat. Alhamdulillah. Yang labu yang sepokok ni di luar selamat. Yang ini pun selamat. Yang ini selamat. Okey, yang ni okey. Nampak tu. Inilah suspek utama dalam kes ni. Memang mendapatlah dia. Di sebelah tu dekat je. Dan kita hantar dia ke dunia lain. Yang di bawah tong sampah selamat. Nampak tak? Dah gaib tu. Dah hilang. Sabar je. Mungkin inilah jalan dia. Ada lubang kecil di situ. Di tempat lain saya tengok, perhatikan saya tak ada lubang. Cuma di situlah lubangnya. Yang membuatkan pokok saya gaib. Yang ni okey . Yang ni saya gunakan batang ubi kayu. Untuk pagar tanaman saya tu. Okey. Saya letak dua. Di luar dan di dalam. Lepas tu plastik tu di celah-celah. Supaya dia lebih kukuh lah. Kalau hujan ke, ribut ke. So dia selamat ya. So saya buatlah untuk keliling pokok ni. Okay. Ni agak luas sikit. Saya gunakan 3 plastik beras. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Jom kita tengok hasilnya. Tada! Nampak tu? Dah selamat baby labu saya dalam tu. Harap selamat lah ya. Okey, kita tengok daripada pandangan atas. Ni agak bulat sikit saya buat pagar dia. Okey, ni juara kita yang paling besar. Alhamdulillah. Mujur lada ni, penyejuk hati.